Nanti buat tunjuk Timah. Boleh? 2, 2, 3. Menari-nari kita terus menari meski hujan rintik turun, mengalun-alun bersama alunan angin malam berpelukan, berbagi senyuman. Fatimah. Dia ada nama samaran lain. Selalu panggil baby ya. Dayu suara daun yang Tak ada harapan ke apa, tapi sebab saya tahu dia akan jadi isteri yang baik. So saya akan berusaha jadi suami yang baik. Berjalan-jalan memecah kenangan jejak air rintik hujan, bergandeng tangan berdua nyanyikan lagu cinta nostalgia, menggapai hayalan. Hebat sahabat, senang ni. Untung Fatimah dapat suami sekali. صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Hilman bin Mazlan. Saya. Aku nikahkan dikau dengan anakku Siti Fatimah binti Rosli dengan mas kahwinnya RM300 tunai. Aku terima nikah Siti Fatimah binti Rosli dengan mas kahwinnya RM300 tunai. Alhamdulillah, kita siap. Mantap. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Siap. Congrats Timah. Kini kita akan menyaksikan upacara menyarum cincin di antara pengantin lelaki. Bismillah. Saya dah hilang tak nak buat. Lepas ni saya ayam boleh. We're married. Siti Fatimah, Mama ucapkan selamat datang ke keluarga kami. Selamat pengantin baru. We are all very happy for you and Fatimah. Hari tu, Abang Iwan was talking to me. Lepas tu dia macam, sumpah rasa Timah tu soulmate aku kedua. Macam tu lah. Happy sangat. You guys finally got together. Semoga berbahagia hingga ke jannah. Cerita macam ni lah. Ada kawan hantar balik. Oh, mudah-mudah. From bottom of my heart, doakan Kucik dan Hilman
InsyaAllah berbahagia sampai ke syurga, selamat membina dan menempuh alam rumah tangga. Personally to Hilman, always be a good husband. Siti Fatimah, saya nak cakap yang jaga Hilman baik-baik, dia kawan baik kami. Kalau dia ada masalah, kalau apa-apa tolong dia. I know Hilman will take care of you. So hoping to see many of you guys soon. Kedai ke apa? Kedai ke apa? Fatimah. Tulis jawapannya Sukia.